Ya, salam. Okey, boleh. Faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung kitab Muhimmah. Masih lagi muka surat, kalau kitab cetakan Jawi itu muka surat yang pertama, muka surat kedua. Okay, kalau kitab saya muka surat kedua. Kalau kitab Rumi tak silap muka surat 4. Kita muka surat 4 kalau kita Rumi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi duk bincang perkara-perkara yang termasuk derhaka yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Kita sambung perkara yang kedua. Perkara derhaka yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi, kita gustam balik. Demikian lagi, derhakalah ia isteri disebabkan keluar isteri daripada rumah. Derhaka tu dengan tu dipanggil qaid. Derhaka tu dengan tiada izin suaminya, suami isteri. Demikian lagi, jadi begitu juga. Sama juga hukum dengan larangan yang pertama. Larangan yang pertama dianggap derhaka kepada suami, iaitu isteri yang menolak ataupun menegah tu menolak akan suaminya daripada mengambil istimta' ataupun jima'. Itu begitu juga ini. Demikian lagi begitu juga, ni sama juga. Sama pada pihak mana? Pada pihak hukum haram. Sama dengan larangan pertama, iaitu keluar rumah dengan tiada izin suaminya. Sama ada ni bagi takmim. Takmim bagi kata haram. Sama ada suami itu hadir, dia keluar tu suami dia ada di rumah, dia tak minta izin, tu hadir. Ataupun waib, ataupun dia keluar ketika suami tidak ada di rumah tanpa izin. Tanpa izin.
atau keluar, kita sambung hari ni, atau keluar ia kepada majlis zikir. Tu sambung malam ni. Baik, sebelum kita nak sambung, kita buat rumusan terlebih dahulu berkaitan dengan izin suami. Jadi hukum kita dah sebut bulan lepas, wajib minta izin daripada suami apabila isteri nak keluar daripada rumah, sama ada izin itu am ataupun izin khas. Dia panggil izin ni terbahagi kepada dua, ada izin am, ada izin khas. Dan takmin juga wajib minta izin tu sama ada isteri suami tu ada di rumah atau suami tidak ada di rumah. Bukan makna suami tak ada di rumah, keluarlah ke mana pun tanpa minta izin, itu haram. Dia kata tak apa, suami saya bukan ada, suami keluar kerja, isteri pula suruh rumah. Yang kena minta izin ni suami ada. Tu dia silap faham. Sebab tu takmim ni untuk nak menjelaskan, mengumumkan izin daripada suami itu wajib, sama ada suami itu ada di rumah atau suami tidak ada. Baik, yang pertama izin am, izin secara umum. Suami memberi izin secara umum dengan sekali izin dan tak perlu untuk izin setiap kali isteri nak keluar rumah selepas daripada izin pertama. Itu dia panggil izin am. Tak wajib minta izin untuk dia nak keluar kali kedua setelah mana dia dapat izin am. Sunat, sungguh pun tak wajib, tapi sunat minta izin walaupun dah mendapat lesen besar. Izin am ni lesen besar. Dan dia ada ciri-ciri yang telah kita sebut. yang kata izin am ni macam mana, iaitu isteri ni dia minta sekali je. Minta sekali, kemudian tiap-tiap hari dia nak keluar tu tak wajib minta, hanya sunat minta izin. Sunat minta izin. Biasanya yang kita sebut bulan lepas izin am ini iaitu pekerjaan ataupun urusan yang berulang kali ataupun urusan yang tetap. Urusan yang tetap dilakukan oleh isteri itu dipanggil izin am. Dia nak keluar, contoh keluar ke pasar setiap pagi, keluar ambil anak, hantar anak ambil anak ke pagi, tiap pagi setiap hari. Urusan-urusan rutin. Nak keluar kerja, suami dah bagi izin dia pergi kerja, maka izin keluar kerja itu telah diberi oleh suami dia. Adakah wajib setiap hari dia kena minta izin? Tak wajib. Sunat je dia minta izin setiap hari untuk dia pergi kerja, sebab suami dah bagi izin am. Tapi ingat, tempat kerja, ada pun dia nak pergi ke tempat lain, wajib. Itu bukan sunat, wajib izin baru. Itu kena izin khas. Izin ada dua, ada am, ada khas. Contoh, dia pergi tempat kerja dia, suami dah maklum tempat kerja, tiba-tiba lunch, nak makan tengah hari, pergi mana? Tempat viral. Mana am viral am? Nasi kawuk. Kat mana tu? Desa pinggiran. Desa pinggiran. Biar tak jauh pun, Putrajaya ke desa pinggiran. Pergi kerja Putrajaya. Dekat je. Walaupun dekat, tetap wajib minta izin. Waktu wajib minta izin. Dia tak kira jauh, tak kira dekat. Jangan kita kata, alah dekat je, nak keluar rumah depan tu je, nak pergi sembang dengan jiran, boring lah bang, duduk saja seorang tu dekat rumah, suri rumah. Dan ataupun orang pencing, tak ada benda nak buat, boring. Nak pergi sembang di rumah jiran, walaupun dekat, wajib minta izin. Sebab itu bukan boleh guna izin am, itu kena izin khas. Nak ziarah kawan, izin khas. Ziarah anak-anak, ziarah cucu, izin khas. Ziarah menantu, izin khas. Ziarah ibu bapa, izin khas, bukan izin am. Jadi kalau dia nak keluar tempat baru, tempat yang suami dia tak tahu, suami dia bagi izin untuk
Kafe tak apalah, itu memang tempat kerja dia. Mesti minta izin baru, dipanggil izin khas. Itu dipanggil izin khas. Seterusnya, sektor dua izin. Pertama izin am, yang keduanya adalah izin khas. Kita dah sebut bulan lepas juga kesan, kita tak ulang lah sebab kita dah sebut bulan lepas, kesan isteri keluar rumah tanpa izin suami walaupun dekat. Walaupun pergi tengok ibu bapa dia, tak minta izin, tak boleh. Walaupun pergi tengok anak dia, rumah anak tak jauh pun, tapi tak minta izin. Kalau ada izin am tak apalah, tak timbul isu lah izin am. Ni kita bincang ni, izin am pun tak ada, khas pun tak ada. Khas ni apa makna izin khas? Permintaan izin setiap kali nak keluar urusan yang baru, itu izin khas. Izin am pun tak ada, izin khas pun tak ada. Itu terikat. Jadi isteri ni dia terikat dengan suami dia. Baik. Kesan kita tak ulang lah. Baik, sambung malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan melainkan darurat kita sebut juga bulan lepas, kita tak sebut lah. Melainkan dia boleh keluar bila? Apabila berlakunya darurat. Darurat dalam rumah dia tu darurat. Bukan bapak mati, kita tak panggil darurat. Bapak dia meninggal, nak kena balik dah, suami tak ada. Ni hari ni mudah je lah, telefon je lah. Ni contoh je ni. Tu darurat tidak termasuk darurat. Darurat ni ancaman nyawa diri dia dan harta benda saja. Seperti kita sebut bulan lepas, rumah terbakar, boleh keluar lah, tak payah tunggu dia tu. Jangan lupa benda sangat, tak boleh keluar. Bomba kata keluar, tak boleh, suami saya tak ada, telefon tak boleh, tak dapat, WhatsApp suami saya tak jawab, call pun tak jawab, tak boleh keluar. Bomba kata getum lah. Itu lupa benda sangat, keluar dulu. Kenapa itu? Darurat. Keluar dulu baru beritahu suami. Darurat tak apa, tapi kalau tak darurat jangan keluar dulu baru beritahu. Sampai di nasi kauk, ban, air dah sampai di kauk. Beritahu lain, minta izin lain. Melainkan yang nak soalan tadi, ada soalan orang tanya tadi, dia kata izin mesti berlafaz. Asal dia izin mesti berlafaz. Mazhab Syafi'i ni kalau isu akad nikah, dalam isu akad, dalam rubuk akad dia panggil. Akad ni dua tajuk, dua komponen. Satunya nikah, yang keduanya muamalah. Tu dia panggil bab akad. Dalam bab uqud, bab akad, mazhab Syafi'i dia kena jelas yakin berlafaz. Yakin ni kena berlafaz. Kalau tak berlafaz dia tak panggil yakin, dia panggil zon. Ada situasi di mazhab Syafi'i yakin zon dibenarkan, dibolehkan, kena tengok situasi. Dia lebih ketat. Baik, izin itu berlafaz, kena minta izin, ban, boleh tak saya nak pergi makan nasi dengan kawan-kawan, nasi dekat kedai viral Kak nanti air bungkuskanlah kat abang. Tu dia panggil bodek. Tiap bungkus. Orang perempuan jangan buku ni. Tiap tarik muka tu tanda bungkus selalu tu. Jadi dia kena minta izin, dia beritahu. Baik, suami dia tu dia asal kena minta izin, kena minta, bang boleh tak saya nak pergi ke sekian-sekian. Suami dia kata ya, okey lah. Kalau suami senyap tak boleh. Dia tak minta izin, dia beritahu, bang saya nak pergi di kedai Kak Wok. Suami kata apa nama ni, hati-hatilah. Dia tak kata pergilah. Maknanya perkataan dia itu mengandungi makna benar, boleh. Dia panggil terkandung makna izin walaupun tak direct. Dia tak cakap pergilah, dia cakap hati-hati. Maknanya dia benar lah tu. Dia panggil perkataan yang membenarkan, perkataan yang terkandung di dalamnya izin. Baik, sambut. Atau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, atau keluar ia kepada majlis zikir, keluar daripada rumah umum. Ini atau keluar rumah tanpa izin, haram. Ataupun haram juga keluar rumah
ke tempat majlis zikir tanpa izin tetap haram, walaupun nak berzikir. Majlis zikir ni dipanggil apa? Zikir umum, panggilan umum. Tiap-tiap majlis ataupun perbuatan yang ada pahala, atau dipanggil majlis zikir. Sebab itu pengajian juga majlis zikir. Zikir khas dipanggil majlis zikir. Tahlil tu dipanggil majlis zikir. Selawat dipanggil majlis zikir. Pengajian dipanggil majlis zikir. Majlis zikir yang terbesar ialah ilmu fardu ain. Tu. Dia nak pergi ke majlis mana ni? Majlis zikir yang bukan fardu ain. Majlis zikir yang sunat. Itu dikira keluar rumah yang derhaka juga, tanpa izin daripada suami. Ataupun seterusnya, ataupun ni, atau ni sama je, atau keluar kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Nak minta izin juga. Majlis apa? Majlis fardu kifayah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ataupun ceramah umum, forum perdana, selawat, qasidah dan selawat, tak ada di dalamnya fardu ain, kena minta izin. Sebab itu majlis yang belajar, majlis belajar yang bukan fardu ain. Apa majlis belajar yang bukan fardu ain? Iaitu majlis ilmu fardu kifayah ataupun sunat. Tu murak dia. Tu bahasa kitab ni, dia menggunakan bahasa kitab ni dia secara indirect. Tu dipanggil bahasa yang tinggi yang perlu kepada pendetailan. Dia nak murak apa? Murak dia ni adalah majlis ilmu fardu kifayah dan sunat. Tapi dia cakap ilmu yang bukan fardu ain. Tu bukan fardu ain itu terbenar pada apa? Terbenar fardu kifayah dan terbenarnya majlis ilmu sunat. Majlis sunat tu apa? Seperti forum. Tu wajib minta izin. Kalau suami kita tak benarkan, tak boleh keluar. Kenapa? Kerana majlis ilmu tu bukan wajib aini, wajib kifai saja. Tafsir hadis, tafsir Quran yang kita minat tu tau, yang seronok dengar tu. Ada pun fardu ain tak peminat, payah, tak faham. Dengar-dengar tak faham, dengar-dengar tak faham. Nak kita ni, geng-geng muda-muda lepas pencen ni, minda kita ni jadi lambat melekat. Dengar dia lalu macam air lalu atas daun keladi. Lalu tadi ustaz cerita bulan lepas cerita dah. Macam bulan lepas, macam bulan dengar je. Pernah dengar, faham belum lagi. 10 kali dengar pun tak faham lagi. Orang kata muafiq masbuk, dia duk mabuk duk mabuk tak tahu muafiq mana, masbuk mana. Tu kabih dah dia kata. Lah orang cakap dah masbuk jangan habiskan Fatihah. Saya masbuk ke muafiq ustaz? Masbuk jangan habiskan Fatihah, kesan dia bahaya, boleh batal sembahyang, formula dia. Formula pun tak ingat tu. Tu yang seronok kita dengar tafsir hadis tu. Sebab apa? Santai, tak sampai pun tak apa, bukan faham pun. Bawa balik seronok, dengar seronok lah dengan ustaz tu tafsir hadis. Cerita menarik. Apa cerita dia? Entah, lupa. Cerita lupa. Dia tanya fiqh ni, ni lagi lupa. Dia biasanya. Lepas tu kita kena buka minda dan motivasi. Ilmu yang payah, nilai mahal. Dia payah, tapi nilai dia mahal. Nama dia fardu ain. Ilmu asas. Ilmu digunakan setiap hari. Ilmu ni dia payah dan syaitan pula kacau kita, tak seronok, tak standard, biasa je. Dia syaitan make up kita menampakkan ilmu yang maha pahala tak standard. Apa standard macam haid nifas tua-tua dia tu? Syaitan cakap, "Woi ji, haid nifas tu orang tak belajar dah. Orang belajar ni umur 15 tu. Umur 15 dulu tak belajar." Umur 50 orang tak belajar dah haid nifas ni. Duk tunggu hari nak habis dah, belajar buat apa? Syaitan pandai pun. Pas semayat, belajar buat semayat. Ya Allah, belajar buat rokok, buat internet. Tak pandai-pandai lagi kau rokok. Syaitan tanya.
Jangan main-main dengan syaitan. Rokok kan dah belajar dah dulu. Ya Allah, tak faham lagi ke rokok. Oi. Syaitan jangan main. Dia make up kita. Tak standard belajar bab rokok, bab iktidah, bab sujud, bab baca tahiyat. Dia main at-tahiyat bila nak selesai. At-tahiyat. Nak betulkan tu pun berbulan-bulan. Syaitan ni jaga-jaga dengan dia akan make up kita, olah pemikiran kita supaya mahal itu jangan kita pandang standard. Cukup takut dia kalau kita mengaji ilmu-ilmu yang mahal. Cukup takut. Kenapa? Ulama katakan orang yang belajar ilmu asas menyebabkan ibadat dia betul. Tu syaitan takut. Syaitan takut apabila ibadat dia betul. Ibadat yang tak betul tu syaitan seronok, tepuk tangan dia suruh lagi, buat lagi. Tu seronok kita buat, semangat kita buat. Baik. Atau tu yang ketiga. Atau keluar majlis zikir ataupun keluar majlis ilmu fardu kifayah dan ilmu sunat. Ilmu fardu kifayah ni apa? Mudah je ingat. Selain daripada ilmu fardu ain. Selain daripada ilmu fardu ain, semua dipanggil ilmu fardu kifayah. Tak kisahlah mantik ke belarah ke. Bahkan ilmu fardu ain tu pun dia ada tahap dia. Tahap fardu ain dan tahap fardu kifayah. Fiqh kita belajar tu, yang asas itu membolehkan sah dan batal, tu asas. Itu aini. Lebih sedikit tu yang kita bincang bab sunat, perkara sunat, isu yang dalam-dalam, itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Fardu ain ni asas saja. Dan maka tiada derhaka ia. Maka ni tafriq pada kata dia keluar rumah ke majlis fardu ain. Tu. Sebab keluar rumah ke majlis zikir tak minta izin derhaka. Keluar rumah ke majlis fardu kifayah dengan majlis ilmu sunat tak minta izin derhaka. Maka tafriq, keluar keputusan. Maka tiada derhaka ia isteri. Keluar tu sebab apa? Kerana belajar hukum haid dan nifas. Ada pun ni contoh saja haid nifas ni. Dia nak cerita murad dia apa? Keluar belajar ilmu fardu ain. Yang tu tak minta izin pun tak haram, tak dikira derhaka. Bahkan suami tak izin, haram kata suami. Wajib suami izinkan kalau suami tak pandai mengajar. Tapi kalau suami pandai, kena minta izin. Suami boleh ajar. Cuma kita ni nak keluar juga cari tempat lain. Yang tu kena minta izin dan kena izin daripada suami. Suami tak izin, haram keluar. Sebab apa? Sebab suami boleh ajar. Tu dia ada syarat dia. Tu. Dia panggil apa? Wajib isteri keluar rumah. Tu. Maka tiada derhaka, kita baca dulu. Maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tu. Bukan saja haid nifas, contoh je haid nifas. Haid nifas ni termasuk ilmu fardu ain. Bagi perempuan. Bila fardu ain? Sebelum datang haid lagi. Bukan dah habis haid dah, sebelum datang haid. Sebelum datang haid tu. Sebelum umur 9 tahun. Sebab mula haid sekurang-kurang haid bagi sekurang-kurang umur haid bagi perempuan ni 9 tahun takriban. Jadi dia panggil apa? Diamban ilmu fardu ain ni, wajib ni diamban balik. Bahasa kita dipanggil apa? Sebelum balik. 7 tahun sampai balik. Mula 7 je kena ajar dah. Kena ajar ilmu fardu ain. Dan termasuk ilmu fardu ain bagi perempuan ialah haid dan nifas. Kena darah. Ada darah yang nama haid, ada darah yang nama nifas. Ada darah yang nama istihadah. Tu darah. Istihadah itu
Dia panggil apa? Darah yang tidak berkait ataupun bergantung dengan hukum. Ada darah pun tetap hukum berjalan seperti biasa. Wajib solat seperti biasa. Kalau haid dan nifas, dua darah ini bergantung dengan hukum. Ada je darah haid, ada je darah nifas. Dia panggil apa? Dia panggil mani', yang menghalang, mencegah daripada ibadat. Nak kena kenal mana darah nama haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Tak kena, menyebabkan dia hantam. Dia tambah satu lagi darah. Nama dia darah apa? Satu darah lagi. Tak ada tu, tak ingat. Nama dia wiladah. Darah wiladah. Oi, mana ada darah wiladah? Wiladah bukan darah. Wiladah ni semata-mata melahirkan anak. Wiladah, hadas yang bernama wiladah. Wiladah ni hadas. Hadas yang bernama wiladah. Semata-mata melahirkan anak, perempuan tu berhadas. Kalau tidak ada nifas, wajib dia mandi. Mandi apa? Mandi wiladah. Bukan mandi kerana darah wiladah. Bukan. Tapi oleh kerana dia ada nifas, tak mandi. Gabunkan. Apabila habis saja nifas, 40 hari contoh habis nifas, maka dia angkat sekali hadas ni ada nifas dengan hadas wiladah. Wiladah ni nama bagi hadas. Sebab apa? Sebab dia ialah semata-mata melahirkan anak. Apa makna melahirkan anak? Keluar segala juzuk bayi. Keluar segala bayi dalam rahim ibu dan segala juzuk bayi. Kalau masih ada bayi, tak dipanggil nifas lagi. Sebab apa? Bayi kembar. Seorang dah keluar, nak keluar seorang lagi itu 3 jam 4 jam, maka 3 jam itu darah dah keluar sebelum nak keluar anak yang kedua. Bukan dinamakan nifas, itu dinamakan istihadah. Kenapa? Karena belum sempurna melahirkan anak. Dia nak lahirkan anak ni kosong rahim daripada bayi, kosong rahim daripada juzuk bayi. Tu bahasa ringkas. Kalau definisi wiladah detailnya, keluar sekalian bayi atau juzuk bayi di dalam rahim ibunya, baru dinamakan wiladah. Keluar je, cek kosong dah, maka ibu tadi dinamakan wiladah. Dia berhadas. Sebab apa hadas? Sebab melahirkan anak. Boleh mandi kalau tidak disusuli dengan nifas, mandi. Ada orang yang tidak ada nifas, mandi, solat. Tapi dia disusuli oleh nifas, maka tunggu habis nifas, barulah mandi sekali combine wiladah dan nifas. Ada orang silap faham, dia kata darah wiladah ni darah mana? Darah yang mengiringi anak ketika melahirkan. Bukan, itu bukan darah wiladah. Ingat wiladah definisi dia, bukan darah. Wiladah ada definisi, waladah. Darah yang mengiringi, dia ada 3 fasal darah. Belum lahir dah keluar darah. Bayi duduk tengah sakit nak beranak tu, dah keluar ada darah. Ketika fasal kedua, ketika mana baby, kita tarik baby keluar, darah akan mengiringi. Darah mengiringi baby. Itu bukan darah wiladah dan bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Itu darah istihadah. Tidak ada kaitan dengan nifas. Tidak ada kaitan dengan hukum. Tidak ada kaitan nifas. Tidak ada kaitan dengan hukum. Dan yang ketiganya, selepas keluar je baby, keluar darah. Yang tu baru nifas. Jadi darah sebelum baby bukan nifas. Darah serta baby keluar bukan nifas. Darah yang keluar selepas baby keluar, walaupun setitis, itulah nifas. Maka mengenal pasti jenis-jenis darah supaya tak bertukar dengan wiladah, main hantar ikut dam je, mesti belajar. Nama dia lah ilmu fardu ain bagi perempuan. Kalau suami tak izin, haram kata suami. Melainkan suami tu faham haid nifas, suami boleh ajar, tak perlu keluar. Tu dia kata tetapi tu contoh aja, dia bagi contoh ilmu yang fardu ain ni, ilmu haid nifas dan juga ilmu lain. Tu dia kata dan sekalian ilmu fardu ain yang lain. Tu bagi contoh haid nifas je sebab kaitan dengan perempuan. Contoh lagi bersuci. Perempuan kena tahu suci. Nak bersucikan macam mana, bukan main hantam je.
Main selam je dalam WC. Tentang ada air banyak, selam dalam WC. Tu bukan teknik bersuci tu. Main selam dalam WC tu. Selam dalam WC angkat bersih. Dia bersih, bukan bersih, suci dulu, baru bersih. Suci dan bersih. Bersih itu sunat, suci itu wajib. Kalau kita dah suci dah, tak apa bersih sangat. Suci hukum dia. Dia nak suci dan bersih. Suci itu wajib, bersih itu bonus je. Bersih itu maksudnya kita nak bersih itu sunat bersih. Tapi tak boleh nak bersih dah. Bersih-bersih terhilang darah, tetap dihukum suci. Boleh makan dan boleh bawa pakaian yang dibersih pakaian tak bersih dengan darah, asalkan suci, boleh bawa di dalam sembahyang. Maksud boleh digunakan untuk solat walaupun nampak darah. Oleh kerana kita dah suci, ikut langkah-langkah bersuci najis ringan, najis sederhana, tiba-tiba tak hilang. Dia ada isu yang dimaafkan. Itu wajib. Bukan saja ilmu haid nifas, ilmu bersuci pun wajib. Kenal pasti najis. Lepas kenal pasti najis tu, darah ni najis tak? Najis. Darah pada ikan ni najis tak? Najis. Darah pada ayam najis tak? Najis. Darah pada daging najis tak? Najis. Boleh makan tak darah di tulang-tulang ayam? Tu sedap tu. Jangan buang di tulang ayam tu. Lepas tu ada tips nak sedap daging ni, jangan basuh banyak sangat, hilang darah dia, tak sedap. Rupanya campur dengan darah tu manis. Lemak manis. Dia panggil secukup rasa, seenak selera. Kalau basuh bersih, dia kata daging tu jadi tak sedap, tak lemak. Kena campur dengan darah bagi lemak. Dia kata tak apa, darah tu boleh makan. Kita bukan hirup darah. Hirup darah tu haram najis. Pandai juga. Darah yang campur tu boleh. Darah yang bercampur yang dibenarkan ataupun dimaafkan pada makam setelah mana melalui proses bersuci yang ditetapkan oleh syarak. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Selesai langkah ketiga, nilai okey, letak dalam belanga, dia keluar darah, masuk air jadi kuah, yang tu dimaafkan. Kalau duduk bersih lagi, baru duduk langkah pertama, settle langkah kedua, baru duduk langkah kedua, tiba-tiba nak stop dah. Stop, jangan basuh banyak sangat, nanti keluar darah banyak. Tak boleh. Langkah kedua mesti basuh dan nilai tahap zon, yakin. Tahap pertama yakin, tahap kedua zon. Tu dia panggil ilmu wajib. Kena belajar ilmu bersuci. Kitab fiqh. Kalau kitab fiqh Hidayatus Sibyan kita baca sini tu, dia tak ada kitab suci. Kitab Idamah Penutup ada bersuci. Kitab Matlaq pun ada. Baik. Tetapi dia kata, tetapi wajiblah atas isteri keluar. Tadi tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab zikir dan juga majlis ilmu fardu kifayah dengan ilmu sunat tak boleh keluar. Tetapi dia kata wajib atasnya atas isteri keluar supaya belajar ia isteri akan segala fardu ain itu. Fardu ain mana? Fardu ain yang kita sebut tadi, haid, nifas, bersuci, sembahyang, ilmu sembahyang. Kalau nak puasa, ilmu puasa. Nak bayar zakat, ilmu zakat. Nak pergi haji, bab haji. Ketika nak pergi, baru belajar. Tu bab haji. Dia panggil wajib muwasak, ada wajib mudayyak. Tengok. Wajib dia keluar untuk belajar ilmu fardu ain tadi. Termasuklah ilmu fardu ain, ilmu kita bincang ni. Ni, kita bincang ni. Ni kena tahu panduan suami isteri. Tahu macam mana nak mengelakkan daripada haram dengan suami. Suami pula kena tahu macam mana tanggungjawab nak kena settle dengan isteri. Tu. Kadang-kadang kita tak ajar isteri benda asas tu, dan kita tak bawa dia ke majlis ilmu. Haram tak kita tu. Di belakang nanti dia akan sebut tanggungjawab suami. Ni sebab senyum lagi kita baru duduk neraka. Bukan tajuk kita lagi. Baru duduk tajuk perempuan. Kena atas kepala kita akhir. Tanggungjawab ke atas suami tak lepas di akhirat kelak. Isteri kita heret kita. Abang dulu tak ajar saya. Nak masuk syurga seorang-seorang dia. Pergi kuliah dengan seorang-seorang. Yang saya ni jahil duduk kat rumah, semayang pun tak betul, semayang pula sawur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang suami cantik buat ibadat. Dia seorang je cantik, balik tak kat rumah tak tegur pun kita. Tiap kita. Tu tanggungjawab kita.
Sebab dia itu adalah orang jadi pimpin. Kita ini adalah pemimpin. Pemimpin ada tanggungjawab, mesti selesai, mesti tunaikan. Baik. Dia kata haram ke atas suami kalau melarang atau wajib keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain, dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya, menghalang isterinya, halang tu daripada keluar. Haram. Kita tahu isteri tu nak pergi mengaji muhimah. Isteri nak pergi mengaji bab haid, isteri nak pergi mengaji bab sembahyang. Tak payah pergilah, dah mengaji lama dah, tak terti lagi ke? Yang dia duduk belengkar kat rumah. Larang orang pula. Haram dia larang. Sebab isteri nak pergi kuliah fardu ain, bukan kuliah tafsir. Pergi tak ada telinga tu. Kalau pergi tak ada telinga, gelak kah tu, tu yang tu tak apa, dia haram. Tak ada pergilah tengok YouTube kat rumah aja. Kalau ada seronok nak dengar, seronok nak gelak tu. Kalau boring-boring buka tu, buka sanario ke, sepatu ke, dah nak gelak, buka Samsung Rebak ke, kalau nak gelak tip, macam-macam tip, tulis, siap tulis tu. Buka tiup-tiup Samsung Rebak, tulis 10 tip harmoni rumah tangga. Lagi hancur ada. Sebab apa? Tak boleh nak implement tip itu sekiranya dasar tak ada, umbi tak ada. Kena buat umbi dulu, tanam umbi dulu. Umbi itu adalah ilmu fardu ain, barulah dia bernilai tip-tip yang kita dah ambil dengan ustaz-ustaz motivasi tu. Tu bahaya. Kalau tak ada fardu ain, buat marilah segala tok nenek ustaz tip pun tak akan jadi. Tak akan buat. Baik, haram kata suami menegah isterinya daripada keluar. Kenapa? Kerana ia hendak menutup fardu ain. Ia nak mencari ilmu yang asas. Jikalau tiada ia suami alim. Yang kata haram cegah tu, haram larang tu, sekiranya suami tu tak pandai ajar. Suami tak pandai ajar, barulah haram. Barulah haram kita larang dia. Tapi kalau suami pandai ajar, suami tu alim, maksud alim ni pandai lah, pandai ajar ilmu haid nifah. Sekadar haid nifah tu aku pun boleh ajar, bukan payah pun, darah bukan payah. Bang saya datang darah, haid lah tu. Tu sekadar macam tu, budak tadika boleh ajar, boleh tahu. Minggu bulan depan pula, siap bulan haid je dia. Tak ada istiadah, tak ada. Istiadah tak erti nak nilai macam mana. Bagi dia darah je haid, darah je haid. Orang kita mudah. Kenapa mudah sangat panduan dia? Sebab dia tak belajar haid. Sebab tu jangan belajar bab haid, jadi payah. Belajar bab haid ini bukan haid ni. Dia ada haid ni, ada formula dia. Macam mana nak nilai hari dia, sekurang-kurang hari, selebih-lebih hari. Ada haid putus, banyak. Jadi senam cerita, tak perlu ambil tahu haid, tahu darah saja. Datang darah confirm haid. Itu. Lagu tu orang ini ngaji tak nak. Bukan tak nak, kadang-kadang dia tak ada langsung kesedaran perlu belajar. Bahkan pelik bin ajaib, kenapa nak perlu belajar? Kita dah Islam. Dia bagi dia orang makluh je belajar. Masuk aja syahadah, terima syahadah, kena belajar. Belajar nak sembahyang macam mana, nak akidah macam mana. Yang kita ni belajar buat apa? Keturunan kita, nenek moyang kita dah Islam. Berbangga dengan nenek moyang dia Islam. Yang dia tak tahu Islam tu ialah kena belajar. Nabi sahabat Nabi belajar sampai mati. Kita tak duduk dengan Nabi pun, sahabat ni belajar sampai mati. Kita bukan sahabat pun, tak payah duduk compare dengan Nabi, sahabat. Kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan hidup zaman Imam Syafi'i. Pelik hari ni orang pelik. Kenapa nak kena belajar dia tu? Sedangkan tuntutan kita dah buat, sembahyang dah buat, puasa dah puasa, zakat dah zakat, dah haji pergi haji berpuluh kali. Dia kata tak kena belajar bab haji lagi, tak kena belajar bab zakat. Kita dah keluar zakat pergi jumpa Amir dah lah. Dia kata, Amir saya nak keluar zakat fitrah ni. Dia tak tahu syarat sah zakat fitrah. Bagi dia ada Amir bayar. Apa syarat niat macam mana? Niat Amir ajar. Amir dah ajar dah niat. Mudah dia.
Kira belajar depan Mei je. Mei, tolong ajar saya niat macam mana. Dia tak tahu niat macam mana tu. Mei ajar, si baik Amin tolong ajar niat. Dia tak tahu syarat sah. Macam mana nak keluar zakat untuk isteri dia, apa syarat sah. Dia sebagai pengeluar zakat isteri, dia sebagai pengeluar zakat orang yang belum balik. Kadang-kadang anak yang belum balik, anak yang dah balik dia buat keluar lagi. Itu tak sah tu. Amin tak cerita, bukan tanggungjawab Amin. Amin kata aku tukar ambil duit je. Jadi hollow duit aku ambil, sapu je. Tak ada nak tanya ni Ji, anak besar dah lagi. Tak ada nak tanya. Tak ada masa nak tanya dia tu. Tak ada maknanya Amin nak tanya. Dah besar dah anak. Kecil saya terima, besar lain cerita. Tak ada, itu tanggungjawab kita kena belajar. Baik. Jadi ingat, kalaulah pandai, suami itu pandai, boleh mengajar sendiri, wajib ke atas suami itu mengajar akan isterinya, dan haram isterinya keluar tanpa izin daripada suami. Haram. Sebab suami boleh ajar. Sebab itulah ingat, perempuan ini dia umumlah lelaki perempuan. Dia panggil apa? Pahala jihad. Orang ni kan jihad ni. Perempuan nak jihad peran di Palestin ni, nak mati syahid. Pahala jihad Nabi sebut ialah orang yang keluar menuntut ilmu fardu ain. Nabi sebut apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sayyidina Anas bin Malik sebut apa? Sesiapa yang keluar menuntut ilmu, perempuan ataupun lelaki yang keluar menuntut ilmu fardu ain, fahuwa fi sabilillah, maka pahalanya adalah pahala orang yang mati syahid akhirat. Pahala dia Allah bagi pahala seperti pahala orang keluar berperang mati dalam peperangan. Cuma mati dalam peperangan itu mati syahid dunia akhirat. Mati di dalam majlis ilmu, mati sebagai profession orang yang menuntut ilmu, dipanggil syahid akhirat, bukan dunia akhirat. Syahid akhirat. Syahid ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Orang yang menuntut ilmu ni, pastikan kita niat, aku menuntut ilmu sampai mati. Tiba-tiba kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu, walaupun bukan mati dalam majlis ilmu. Jangan minta mati majlis ilmu, kacau kan. Dia ingat mati di sini rebah, maka balik usul masuk bawa hospital tu, mandi hospital tu tanam. Tak semestinya mati dalam majlis ilmu. Mati di rumah, mati di hospital, mati di mana-mana. Tetapi dia, niat dia tu, niat dia ialah aku menuntut ilmu dan aku datang lah, jangan ingat saja. Ada orang dia tidak faham, niat je duduk rumah. Mana pula aci. Aku ni dia kata menuntut ilmu sampai mati, duduk rumah je. Sedap macam tu. Niat, dan kita pergi cari kelas sampai khatam. Jangan jemput-jemput. Jemput pun kacau juga. Sekejap malam ni kelas ni, malam esok kelas ni, tak khatam tu. Orang lain yang khatam, bukan kita. Orang lain khatam. Muhimmah 2 tahun lebih khatam. Kaya khatam muhimmah ustaz. Di desa Putera main-main, yang pergi 10 kali pun tak sampai. Orang baca 25 kali 2 tahun setengah, dia pergi 10 kali. Tu dia main celup. Main celup tak aci. Tapi kalau pergi 10 kali tu sebab uzur, tak aci kira. Dia tak pergi lagi tu kerana apa? Tak pergi lagi tu, tak pergi kerana uzur. Uzur syarat tak apa. Ni bukan kira uzur, memang style dia. Style dia rajin, dia pergi. Style tak rajin, belakang di rumah. Yang tu tak kira tu. Ingat, jadi pilihlah untuk syahid pada tempat kita. Sebab itu kita ni kalau nak syahid dunia akhirat, syahid dalam peperangan, hukum wajib keluar peran ke atas lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan wajib keluar peran. Bila? Ketika mana musuh datang nak menyerang negara kita, kadar jarak dia 2 marhalah. Itu wajib kedua-dua, bukan lelaki je. Kalau musuh orang dah maklum, pihak berkuasa negara dah maklum, musuh lebih kurang
2 marhalah lagi jarak untuk sampai menyerang negara kita. Ketika itu hukum fardu ain ke atas lelaki dan perempuan keluar perang. Perempuan pun siap pikul bedi, pikul senjata. Perempuan pun main-main. Laki memanglah. Tapi kalaulah masih aman, ketika itu bukan wajib aini ke atas lelaki dan ke atas perempuan. Maka kita pilihlah nak sangat syahid, pilihlah syahid dunia, syahid akhirat, iaitu mati di dalam majlis ilmu. Ini pahala dia besar. Pahala besar tak besar, sehingga mana bukan sekadar pahala biasa. Allah beri bonus dia ialah pahala fi sabilillah. Pahala fi sabilillah ni pahala orang yang keluar peran besar, keluar perang ni, pahala dia. Waktu Tok Guru saya dulu, apabila mati je Tuan Guru Cik, dia mengaji 40 tahun lebih dengan Tuan Guru Cik, Tuan Guru Haji Omar, anak murid tua Tuan Guru Cik. Dia kata, aku matinya Tuan Guru sedih. Dia kata, kenapa sedih? Kerana aku tidak boleh lagi berada pada maqam mengaji. Dia kata, aku duk niat aku nak mati dalam maqam mengaji, tapi tak dapat. Dia kata setelah mati Tok Guru nak mengaji dengan orang lain tak ada dah. Dia kata dia dah tua. Tok Guru dia dah masa tu umur 70 lebih, tak ada dah orang lebih pada dia nak mengaji. Ni lebih pada dia pun dia mengaji, takkan rendah pada dia nak mengaji. Lebih pada dia tak ada dah. Tapi tak lama dia hidup, lepas Tuan Guru mati 2002, dia pun meninggal tahun 2006. Tak jauh lah, beza lebih kurang 4 tahun 4 tahun, 2006 dia meninggal. Dia kata aku dulu boleh berada pada 2 maqam. Pertama maqam menuntut ilmu, yang kedua maqam mengajar. Mata Tuan Guru Haji Cik ada, dia dah mengajar lah. Tuan Guru suruh dia mengajar. Dia mengajar di rumah, saya dah pergi di rumah dia dah. Rumah Tok Guru pergi, rumah dia pergi. Mati Tok Guru, saya pergi rumah dia, fokus rumah dia. Dia kata aku berada pada maqam mengajar saja. Tengok ulama mengaji 40 tahun lebih. Dia dikenal sebagai Tuan Guru Haji Omar ni, terkenal di sana di Kedah, dia panggil alim Jawi. Dia ada nama julukan dia, Tok Guru Alim Jawi. Pakarnya dia bidang kitab Jawi ni. Dalam minda dia jawab ibarat kitab. Dia tak jawab bahasa sindet. Kita buka kitab, sebiji jawapan dia tu. Maksudnya ibarat kitab tu, bahasa kitab dia guna, seolah-olah dia hafal. Itu orang panggil dia tu alim Jawi. Kita jangan buat macam tu lah, bahasa kitab untuk faham. Main bermula akan dia nyonya, jawab. Dia jawab pada ahli ilmu, tak apa. Kita boleh olah. Baik, seterusnya qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan termasuk nusyuz, ada, tak habis lagi. Ada pun sikit lagi, tak habis tadi. Ada pun muqabil. Kalau alim tadi syarat dia jikalau tak alim. Ada pun jikalau ada ia suami tadi alim, suami itu tahu, alim, nescaya wajiblah atas suami mengajar akan isterinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Bukan saja haram, lagi derhakalah ia isteri. Baik, seterusnya, dan jadi derhaka. Ni larangan ketiga. Dia panggil perkara yang jadi derhaka yang ketiga. Dia ada 6 semua dalam kitab kita ni, tak banyak. Kitab besar lagi banyak lah. Perkara yang ketiga apa dia? Yang mudah ni kita express. Ketiga ni mudah je. Dan jadi derhaka pula sebab enggan. Sebab enggan. Enggan ni tak nak, tak mahu. Sebab enggan, jadi engkar ia isteri daripada berpindah serta suaminya ni, berpindah ke rumah pilihan suaminya. Tu nombor 3. Nombor 3 mudah, dia tak detail. Jadi termasuk perkara derhaka yang ketiga, isteri yang tidak mahu berpindah ke tempat suami ataupun ke rumah suami, itu haram. Walaupun ibu dia tak bagi, tak boleh. Kalau suami tak redha, suami kata kita pindah rumah lain lah, isteri kata tak boleh, nak duduk dengan mak juga, tak, itu haram.
Dia nak duduk dengan ibu dia, mesti suami tu izin. Suami tu izin. Tu. Tapi ada syarat dia. Ada syarat. Hukumnya, kita sebut hukum dulu sebelum kita nak tengok syarat. Hukum wajib isteri ini mengikut suami apabila suami mengajak isterinya pindah. Wajib isteri pindah mengikut suami. Dengan syarat, dia ada syarat dia. Dengan syarat tempat yang suami nak tinggal, rumah suami nak tinggal itu layak diduduki oleh isteri. Layak ni dipanggil ma yaliku bihali zaujatihi. Ma yaliku bihali zaujatihi. Tempat yang layak diduduki oleh isteri. Dia ada beberapa panduan layak ni. Bukan semata-mata keselesaan, bukan. Keselesaan tu dia ikut kemampuan suami. Kalau isteri tu orang biasa, dia ikut kemampuan suami. Kalau isteri orang kaya, dia kahwin dengan isteri orang kaya, dia ikut standard isteri dia. Isteri dia kena ada orang gaji, wajib disediakan orang gaji. Sebab kahwin dengan anak raja, kahwin dengan orang kaya. Isteri biasa duduk di rumah standard, dia kena sediakan rumah standard. Itu layak bagi isteri dia. Sebab itu kena tengok. Kalau isteri orang biasa, maka dia ikut kemampuan suami dia. Ikut kemampuan suami dia. Apa syarat yang wajib isteri ikut? Yang disebut syarat secara umumnya, ke tempat yang layak diduduki oleh isteri. Sekiranya rumah yang nak diduduki oleh suami ataupun isteri ni tidak sesuai, tidak layak, tak wajib diikut. Kalau tak layak, tak wajib dia ikut. Dia stay di rumah ibu dia boleh. Sebab apa? Kena kelayakan tu, panduan dia kelayakan tu, kerana hak rumah ini adalah hak isteri. Yang mesti suami sediakan. Rumah termasuk nafkah yang wajib disediakan oleh suami kepada isteri. Nafkah, sebut nafkah 3. Makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. 3. Nafkah ni nafkah zahir. Nafkah zahir, tempat tinggal, makan, minum dan pakaian. 3 tu. Sebut nafkah 3 je. Nafkah zahir. Jadi hak suami, hak isteri apa? Mesti tunai, mesti suami tunai rumah. Rumah yang macam mana? Rumah yang sesuai, rumah yang layak untuk dia, yang layak pada syarak. Sekiranya rumah itu tidak sesuai pada syarak untuk didiami oleh isteri pada syaraknya, tak wajib dia ikut. Contoh apa? Pertama, di sebelum kitab yang besar, seperti di rumah suami itu ada percampuran lelaki yang mahram, tak selesa dia. Contohlah, suami ni nak ajak duduk di rumah ibu dia, patutnya di rumah dia lah, dia kena sedia rumah lah. Sebab rumah tu hak isteri. Kemampuan dikira mampu tak? Mampu ni bukan beli je, sewa dikira mampu. Bukan nak dikira seseorang tu kahwin, mampu berkahwin, mampu sediakan mahar, mampu sediakan nafkah. Apa nafkah? 3. Makan, minum harian dan juga tempat tinggal. Beli tempat tinggal bukan kemampuan beli. Sewa, kalau tak mampu beli, kira sewa kira mampu. Kena beli mampu kita lelaki. Kena beli rumah dulu, baru boleh kahwin. Tunggu umur 40 baru boleh beli. Umur 20 tak boleh beli lagi. Sebab tu sewa tu dikira. Sewa dikira kemampuan. Sewa dikira kemampuan. Baik. Sekiranya dia tak sewa tempat lain, nak duduk di rumah ibu dia, ataupun nak duduk di rumah dia, dia mampu sewa, tapi ada orang lain mahram, dia campur sekali. Adik dia pun ada, anak saudara dia yang lelaki pun ada, duduk tinggal dengan dia, rumah ramai. Yang tu tak wajib suami isteri ikut. Tu dipanggil
termasuk tempat yang tidak sesuai, tidak layak bagi isteri, apabila tempat tersebut ada percampuran lelaki yang mahram, lelaki yang ajnabi, maka tak wajib isterinya pindah, kerana termasuk tempat tinggal yang tidak layak. Yang contoh yang kedua, tempat yang dikira tidak layak. Antara tempat yang dikira tidak layak bagi isteri ni, tempat tersebut ada orang yang tidak disukai oleh isteri atau isteri anggap sebagai musuh. Maksud musuh ni, orang yang dia tak selesa, orang yang dia tak ngam, ada dalam rumah tu, maka tak wajib isteri ikut. Sebab rumah tu adalah hak bagi isteri. Dia kena suami sediakan rumah yang dipersetujui oleh isteri, yang isteri selesa. Tu dipanggil layak tu, bukan layak kadar keselesaan rumah saja, bukan. Keselesaan rumah, selesa tak selesa itu kemampuan suami. Tu. Kalau adalah orang yang dia tak ngam, orang yang dia tak suka pada dalam rumah tersebut, maka tak wajib dia ikut isteri dia. Tak wajib dia ikut suami dia. Sebab itu asal kita bincang dalam kitab nikah biasa kan, kitab nikah asas. Bapa ni dia nak paksa anak dia kahwin, mesti orang yang bukan musuh anak dia. Maksudnya bukan orang yang tidak disukai oleh anak dia. Mesti kufu, baru wali mujbir. Wali mujbir ni wali yang memiliki kuasa mujbir, memaksa anak dara berkahwin dengan lelaki pilihan bapa dia sekiranya kufu. Islam letakkan syarat, sekiranya kufu. Kufu itu syarat yang besar, mesti patuh. Mesti patuh. Kalau tak kufu, ataupun orang yang anak dia ni musuh, tak selesa, tak ngam, tak suka, tak boleh paksa. Dia mesti kufu baru boleh paksa. Itu dipanggil wali mujbir. Iaitu bapa dan datuk ke atas. Dia ada kuasa untuk mengkahwinkan anak dara dengan mana-mana lelaki yang kufu. Mana-mana lelaki yang kufu ataupun yang disukai oleh anak perempuan dia. Yang tidak menjadi musuh. Walaupun anak perempuan dia tak nak, tapi dia tidak menjadi musuh dia. Bukan orang tak ngam, asalkan kufu je. Baik, saya terus nombor 4 sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, kita baca yang terakhir 4. 2 lagi kita letak bulan depan. Dan larangan yang keempat termasuk derhaka terhadap suami, dan jadi derhaka pula. Pula ni juga sebagaimana derhaka 3 sebab sebelum daripada ni. Ni sebab keempat. Dan jadi derhaka juga sebab enggan. Enggan juga. Enggan ni apa? Enggan ni engkar. Ia isteri tu tu dah baca dah. Oh, silap. Baik, dan derhaka pula sebab menyelak. Silap tadi. Enggam tu tak. Dan derhaka pula. Sebab keempat ni, larangan keempat. Derhaka dan dikira nusyuz. Nanti kesan tu, ni kita tak bincang. Kesan derhaka, nusyuz. Apabila nusyuz, tak wajib nafkah, tak wajib giliran. Itu akan datang. Kita bincang bulan depan. Larangan keempat, derhaka pula sebab ini disebabkan menyelak ia isteri tadi, mengunci. Menyelak ni mengunci. Mengunci ia isteri akan pintu. Dia kunci pintu balik lewat. Ni bukan pintu depan, ni pintu bilik. Saya silap faham, pintu depan tu padam muka balik lewat. Tak bawa kunci sangat. Jadi tak apa yang tu. Ni pintu bilik ni. Jangan kunci pintu bilik. Kalau terkunci tak apa. Ni kunci sengaja tak nak haji masuk. Haram tu. Benci aku tengok haji. 2 kali haram. Mengunci pintu. Bila kunci pintu tu?
ketika menghendak masuk suaminya kepadanya, tu kunci pintu tu. Larangan keempat ni, haram termasuk derhaka isteri mengunci pintu ketika suami nak masuk ke dalam bilik. Nak masuk ke dalam bilik ataupun rumah, samalah. Kalau rumah ni kunci depan lagi sama juga. Ni janganlah kunci depan. Kalau lah dia kunci depan tak nak bagi masuk tu, yang tu pun sama. Kunci depan Haji bawa, batu Haji boleh masuk. Si bilik tak boleh masuk. Jangan ada kunci. Dia kunci double. Dia kata Haji dia kunci, aku kunci selok dengan tolak tu. Pada muka. Tapi ingat dia punya tujuan kunci ni. Jangan silap faham. Silap faham bini kunci masuk tandas pun, woi durhaka. Ya tak pun tak silap faham. Kunci tu tujuan. Tengok tujuan apa dia kunci. Tu tujuan kunci tu untuk tidak membenarkan suami dia masuk ke dalam bilik. Dia tak benar suami dia masuk ke dalam bilik. Sebab tu ada sebab-sebab, tak kisah sebab apa pun dia tak boleh. Dia macam-macam alasan dia. Macam-macam sebab bau busuk lah Haji tu. Dia macam-macam dia sebab alasan dia. Tak selesa lah tidur dekat-dekat tua-tua ni. Ni bukan kira tua ni, sama je, muda pun ada. Dia kunci bilik, suami tidur atas cushion. Suami tidur atas cushion, dia kunci bilik. Kenapa kunci bilik? Saja benci tu. Dia tengok suami dia benci tu. Bangkit pukul 3 pagi, dia buka pintu intai, suami duduk tidur atas cushion, siap maki, padam muka. Dia puas hati tu. Dia buka pukul 3 pagi, tengok suami selengkur atas cushion depan TV. Dengan sejuk-sejuk pun tengok. Siap cakap, padam muka. Seronok dia. Haram tu, 2 kali haram. Pertama, kunci tak benarkan masuk tidur sekali pun haram. Yang kedua, maki tu pula haram kali kedua. Siap maki, package. Package kunci dan maki. Aku benci gitu. Macam-macam hari ni. Saya banyaklah pengalaman orang cerita. Ada satu hamba Allah ni bukan dedak aib, bukan. Dia tak boleh sebut nama, dedak aib. Umur 30-an, 40 baru. Tidur asin-asin dah lama. Saya terkejut. Saya kata ni tak baca muhimah ni. Mudah-mudah jawab macam tu lah. Ni tak tahu panduan ni. Saya kata kenapa tidur asin dah? Tak tahu. Saya tertidur kat luar, dia tidur dalam. Macam mana muda-muda ni? Tak, dia kata tak tahu macam mana. Saya tak boleh jawab sebab rugi kan. Pelik tu 30-an pun. Orang hidup suami isteri ni untuk mencari pahala. Biarlah tak sedap pun. Maksud tak sedap duduk sekali ni, panah lah macam-macam, tak selesa lah. Rimah lah duduk dekat-dekat ni. Macam-macam lah. Dah syaitan kacau. Masa awal dia nikmat sekejap je kahwin ni. Mula-mula je. Tahun pertama, tahun kedua manis. Tahun ketiga manis. Ubah kepik je kerjanya. Nak masuk tandas pun rindu. Tahun ketiga siap 10 tahun. Haji tak ada pun. Seronok. Masuk balik lewat. Tak apa balik lewat, tak balik pun tak apa. Dia dah buat kunci dah tu. Elok dah tu buat kunci dah. Nak tidur awal. Serabut dia kata. Jadi serabut habis syaitan. Syaitan dia masuk kacau peranda rumah tangga. Tak bagi harmoni rumah tangga. Bagi isteri tengok kat laki ni benci. Laki tengok kat isteri tak ada rasa apa. Tengok kat isteri tak ada rasa apa. Tengok janda rasa lain. Tengok isteri tak ada rasa apa. Lepas tu yang jadi rimah, jadi tak selesa duduk rumah ni. Asyik nak pergi cai je. Mori duduk rumah. Nampak syaitan. Ingat, syaitan dia akan kacau kita. Dia tengok kat bini kita, dia akan rasa tak selesa. Tengok kat laki, dia kata tak selesa. Kena ingat, itu adalah hasutan syaitan. Dan dia make up dia, kita tengok orang lain tu lagi rasa elok. Nampak orang lain tu bahagia. Bahagialah, nampak je. Gua tanya orang lain tu, tidur atas cushion juga aku pun.
Tak ada, tidur dalamnya dia cakap. Jangan. Tu derhaka tu. Kalau tak kunci tak apalah. Dah haji tak nak masuk, kita tak kunci. Lain ni kita kunci. Ingat, ulang sekali lagi, kunci yang derhaka ni tujuan tidak membenarkan suami masuk tidur ke bilik kita bersama. Ada pun kunci pintu bertujuan untuk tal'ab, untuk bermain-main, itu tak apa. Untuk main-main, itu tak apa tu. Kita tengok tujuan. Tujuan kunci untuk bergurau, gurau senda, untuk bergurau senda dengan suami, itu tak haram. Bahkan kehidupan suami isteri ni, kata Nabi, dia kena ada bergurau senda. Sunat. Hukum dia sunat suami ni bergurau senda dan bermain-main dengan isteri. Tu sunat tu. Sunat tu yang tak nak buat. Kalau buat dia kata, lain macam. Buang terbiak. Buang terbiak dia tu. Lepas tu bini dia kata apa, haji ni nak main bergurau ni tak banyak hari dia ni. Tak pernah bergurau ni. Buang terbiak tu. Dia sunat. Sunat tu dia panggil apa? Bermain-main dengan suami isteri ni ataupun bergurau senda. Nabi sebut apa? Nabi sebut tula'ibuka wa tula'ibuha. Nabi sebut salin bermain dan bergurau senda sesama suami isteri. Tu salin bermain bergurau senda suami isteri. Dua-dua. Tu. Tapi dia panggil apa? Dia bermain ni kena pilih permainan yang sesuai dengan tahap umur. Kena pilih permainan yang sesuai dengan tahap umur. Contoh. Main kerja-kerja aja hari kata sempu, mati terus. Contoh. Kita main, ni bahasa saya lah. Bahasa saya dia panggil main sembunyi, main menusuk. Apa menusuk ni sembunyi tak? Menyorok. Menyorok. Contoh macam mana? Menyorok bukan menyorok kedah. Kedah tu sarapan. Sembunyi, menyorok tak? Menusuk, saya menusuk bahasa saya. Suami balik. Ni isteri. Isteri ni nak kacau suami dia, nak usik suami dia. Suami balik kuliah, balik kerja, stres tu. Tu kena buat tanya suami stres tu. Reda tu stres, hilang tu, lempar tu kat luar stres tu. Dia buat macam mana? Belakang pintu. Belakang pintu. Suami balik terkejut. Dia nak kejutkan suami dia. Nak bagi suami terkejut. Tapi ingat, nak bagi suami terkejut, pastikan dua benda tak buat. Pertama, suami tak ada penyakit jantung. Yang kedua, jangan pakai bedak sejuk. Jangan dengan pakai baju kelawar. Pakai baju kelawar, pakai bedak sejuk, duduk belakang pintu. Suami balik lepas isyak. Pensam suami, mati terus. Kawan tengah apa? Kawan jantung. Jangan buat dua benda tu. Bahaya. Pastikan nak kejut suami, suami tak ada jantung. Kita nak kejutkan suami. Itu termasuk permainan umum, sesuai untuk orang muda, sesuai untuk orang tua. Tak sesuai untuk tua sebab tak buang terbiak. Tak sesuai. Dia sesuai untuk orang muda saja. Untuk orang muda saja. Dia boleh nak buat orang tua, tapi jangan ada anak, jangan ada cucu. Kalau ada anak, ada cucu, tu kata buang terbiak tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Habis. Dan kelima. Satu lagi lupa tadi. Antara yang Nabi buat ialah bersukan bersama. Itu Nabi buat. Macam mana cara dia? Berjalan bersama. Itu Nabi. Jalan sama-sama. Kan Nabi pernah main dengan Aisyah melomba lagi kan? Kali pertama masa Aisyah badan selim, Aisyah
Nabi buat apa? Nabi buat kalah. Nabi memang kalau lawan betul, Nabi lah benar. Nabi bukan saja dengan Aisyah, dengan sahabat. Nabi ni antara kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ri Nabi ni luar biasa. Kepatasan Nabi luar biasa. Tapi dia buat kalah. Mula-mula dia buat menang. Masa Aisyah selim. Lepas tu macam Aisyah dia berisi sikit. Patutnya Aisyah pun nama ni kalah lah. Tapi Nabi buat Aisyah menang. Kita nak main dengan orang lelaki, dengan bini kita, jangan kita menang je. Lari dia. Asyik kalah aja dia kata. Tak nak dia. Orang perempuan dia macam budak-budak. Jangan duk main betul-betul. Jadi sukan ni antara permainan Nabi dengan isteri. Kita berjalan-jalan. Hari ni kita orang tua ni jalan-jalan je lah. Jangan main badminton, sempuk. Tak sesuai. Orang muda tak apa. Orang muda ride sama-sama. Itu sama-sama ride. Ride sama-sama. Anak tak ada, ride je. Ada anak pun letak depan tu. Penuh. Betul tak? Itu antara, dia panggil apa? Antara cara yang Nabi ajar. Baik. Habis. Jadi kesimpulan, kita dah belajar 4. 5 tu kita akan sambung akan datang. Dan kelima, dan derhaka pula. Sebab minta akan tolak. Minta cerai dengan suami itu juga termasuk derhaka. Kita akan sambung akan datang. Jadi kesimpulan, kita dah belajar 4 larangan yang perlu kita elakkan, perkara yang perlu kita elakkan, dan perkara yang perlu kita buat. Apa perkara sunat yang perlu kita buat untuk mewujudkan suasana sunnah di dalam rumah tangga. Kena beramal. Jangan teori je. Jangan duduk dalam kitab saja. Tahu sikit tu amal. Itulah antara pahala yang besar. Sahabat Nabi ni, dia terima je Nabi, terima je ilmu dengan Nabi, terus dia buat. Kita baca hadis Nabi, untuk nak dinamakan orang beramal, buat walaupun sekali. Ini cara kita belajar hadis Nabi. Kan banyak tajuk ni, sunnah ni macam ni, sunnah ni macam ni, tak buat pun. Untuk dinamakan orang beramal dengan sunnah Nabi, kita buat. Begitu juga kita dalam rumah tangga, yang haram itu kita beramal untuk elakkan. Yang benda yang boleh bawa haram tu elakkan, dan benda yang boleh jadikan pahala itu kita kena amal terus. Bagi orang yang ada pasangan lah. Orang tak ada pasangan tak apalah, dia beramal cara lain. Orang yang ada pasangan tu, kerana pasangan kita ini adalah tiket, ataupun dipanggil apa? Dipanggil ladan untuk kita menghasilkan pahala. Menghasilkan pahala. Tengok isteri pun ada pahala, sentuh isteri pun ada pahala. Tak kira tua muda, ada pahala. Tapi oleh kerana syaitan kata tua-tua jangan sentuh, buat apa lagi? Syaitan marah, tua-tua ni sentuh. Jangan lepas hasil penat, sentuh dia marah. Yang itulah. Dia tak kira penat. Tengok orang tua bercakap. Tua-tua penat. Bukan tua je, Ji. Muda pun macam tu juga. Kalau dia penat, dia marah. Sentuh tepih tangan. Tu dia kata benci aku. Kira nak sentuh orang je. Dia kata apa? Dia kata ni bukan perempuan kita lah, ni idea syaitan. Syaitan cakap apa? Orang lelaki ni dia tak ada kerja lain, dia tu je dia ingat. Dia nak tahu tu je. Tu apa? Tu je dia tahu. Dia ingat kahwin tu je. Syaitan cakap, oi, memanglah tu pahala besar. Letih lah. Letih buat cara letih. Itu yang dikena deal. Kita dah belajar, akan datang kita akan bincang lagi. Kalau letih macam mana cara cakap letih ban. Jangan sentuh lebih-lebih ban, saya letih. Jadi ada cara dia. Suami pun kena pertimbangkan. Suami pun kena pertimbangkan, dan suami kena ada usaha. Usaha macam mana jaga isteri, jangan bagi letih sangat. Ini suami pun bakhil. Isteri minta ban letih sangat ni ban, belilah. Belilah ketum-ketum. Ubat bagi tahan letih ni. Kena kuk suami pun. Nak beli herba ke makjum ke, aduh, habis duit aku dia tak. Pergi hospital tu masuk. Hospital nak tahan je. Suami tak cukup makan, isteri tak cukup makan, kerja kuat. Balik dia OP kerja lagi, kat rumah kena buat kerja lagi. Ataupun isteri duduk suri rumah, lagi penat. Daripada pagi sampai malam. Penat rumah. Jagalah juga kebajikan isteri pun. Jangan main nak guna je. Isteri pun dia kena faham. Suami kita dia kena jaga. Dia kena ada maintenance suami tu. Bukan maintenance luaran, dalaman dia kena jaga.
Suami kalau tak jaga maintenance, teruk dia. Teruk suami. Ngaji pun tak khusyuk. Stres je kerja dia. Stres je kerja. Tu kena jaga. Nanti belakang kita akan bincang macam mana nak jaga maintenance suami. Tanggungjawab isteri tu. Itu salah satu daripada hikmah dan rahsia berkahwin. Betul suami ni dia kena kahwin. Kalau tak kahwin bahaya dia, bahaya ibadat dia. Ibadat tak khusyuk, mengaji tak khusyuk. Tengok kitab nampak lain. Faham tak faham duk nampak lain, nak faham je tu. Sebab apa? Liar. Otak dia liar. Kenapa? Penuh. Bank penuh, taki penuh, tak keluar. Orang tak kahwin lagi penuh, nak keluar tak ada cara. Orang kahwin pun tak penuh juga. 4 bulan sekali. Aduh, 4 bulan sekali. Apa cerita orang muda? Wallahu a'lam. Cukup lah tu. Dia lewat, channel lewat tu dia mengapu lebih lah. Sebab kita ada meeting sekejap lagi. Wallahu a'lam. Soalan ditutup. Tengok Haji tak tanya soalan. Soalan dibuka bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.